Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faraan, pengacara anda dalam rancangan Sembang UiM. Pada hari ini, UiM TV telah menjemput Dr. Nurul Syahidah binti Roslan, Ketua Kluster Perakaunan, Kewangan dan Perbankan Islam Universiti Islam Malaysia, merangkap Ketua Program Dual Degree bersama kita pada hari ini. Untuk pengetahuan para pendengar, Universiti Islam Malaysia dan Institusi Syariah Negeri Bimbingan Berkalis Indonesia telah menandatangani satu memorandum persefahaman untuk mengadakan program Dual Degree peringkat sarjana. Saya percaya pada hari ini para pendengar ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Dual Degree tersebut. Doktor, bolehkah doktor terangkan program Dual Degree tersebut? Kerana saya percaya para pendengar di luar sana tidak mengetahui apa itu program Dual Degree. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UiM TV kerana telah menjemput saya dalam program Sembang UiM pada hari ini. Program Dual Degree ini, Dual Degree merupakan satu program kerjasama di antara dua institusi iaitu Universiti Islam Malaysia UiM dan juga Institut Syariah Junjungan Bengkalis ataupun ISNJ dalam menawarkan dua program yang hampir sama iaitu UiM menawarkan sarjana kewangan, perbandingan kewangan, manakala ISNJ menawarkan Magister Ekonomi Syariah. Dalam program ini, pelajar UiM akan menghabiskan semua kursus dalam program sarjana kewangan, perbandingan kewangan Islam, manakala pelajar ISNJ akan menghabiskan semua kursus dalam program Magister Ekonomi Syariah. Dalam program ini, untuk membolehkan pelajar daripada kedua-dua institusi mendapat dual degree ataupun satu lagi degree, pelajar daripada UiM hanya perlu mengambil 4 subjek sahaja di dalam program Magister Ekonomi Syariah di ISNJ. Okay, begitu juga dengan pelajar-pelajar daripada ISNJ, pelajar hanya perlu mengambil 4 subjek sahaja di UiM bagi membolehkan mereka mendapat ijazah sarjana perbandingan kewangan UiM. Okay, dalam program ini, pelajar daripada kedua-dua institusi akan memperoleh 2 ijazah yang berbeza. Okay, yang pertama, ijazah sarjana perbandingan kewangan daripada Universiti Islam Malaysia, dan yang kedua, ijazah sarjana ekonomi syariah daripada ISNJ Bengkalis. Doktor, tadi saya difahamkan doktor kata ada penambahan 4 subjek. Adakah tempoh pengajian akan menjadi lebih panjang? Tidak, ini kerana keempat-empat kursus tersebut ditawarkan dalam tempoh pengajian yang sama. Cumanya pelajar perlu menambahkan satu lagi subjek dalam setiap semester. Jadi berapa lama tempoh yang diperlukan untuk menghabiskan program pengajian tersebut, doktor? Okey, bagi pelajar yang mengambil pengajian secara full time, masa yang diambil hanyalah 4 semester sahaja, manakala bagi pelajar part time, tempoh masa yang diambil adalah 6 semester. Jadi doktor ada beritahu saya mengenai full time dan juga part time. Pelajar yang bagaimana yang boleh mengambil secara full time dan part time, doktor? Pelajar part time ini kebiasaannya orang yang bekerja yang memerlukan lebih masa untuk menghabiskan kursus tersebut. Menarik program Dual Degree ni, doktor. Saya rasa ramai para pendengar nak mengikuti program Dual Degree ni. Tentu mereka nak tahu berapa yuran untuk mengikuti program Dual Degree ni. Yuran untuk program Dual Degree ini hanyalah RM14,950 sahaja. Rasanya apa yang doktor nak bagi tahu lagi kepada para pendengar? Ada banyak lagi perkara yang menarik mengenai program Dual Degree ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, boleh layari laman web UiM di www.uim.edu.my.